Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi dalam YouTube channel Nur Haifa. So, kepada yang baru sampai dekat aku punya YouTube, pastikan korang tekan butang subscribe untuk dapat lebih banyak lagi info menarik yang Haifa akan kongsikan. Okay, so hari ni kita tak adalah info apa sangat. Okay, hari ni macam vlog vlog santai je hari ni. Okay, baby pun tengah tidur. Kita nak pergi alter dengan dia punya topi kromi dia. Baju kromi satu set tau. Tunjuk Asyam. Tunjuk. Oh, ada kromi dengan apa ni? Ni baju kromi. Yang ni dia punya topi. Yang ni dekat mana? Dekat Padini kan? Padini kan? Okay, so kita nak pergi beli makanan. Kami. So sebenarnya kita nak beli susu baby. Okay, so anak Haifa sekarang ni umur dia dah nak dekat 2 bulan. So dalam next week 21 hari bulan next week ke? Next week lah lebih kurang. Okay, next week kita kena pergi KK. Okay, tapi itulah kita kena cucuk baby untuk 2 bulan. Sebab sekarang ni kalau macam dulu baby cucuk masa sebulan dah kena cucuk rasanya dulu lah. Tapi sekarang tak. Okay, sekarang dia tunggu 2 bulan sebab masa pregnant tu, masa dekat hujung-hujung pregnant tu dia ada cucuk yang memang sekali untuk vaksin baby juga. So sebulan dah tak payah cucuk, masuk 2 bulan baru kena cucuk balik. So kita kena pergi masa umur dia 2 bulan lah, kita kena pergi KK untuk cucuk. Itu umur 3 bulan pun kena pergi sampai dah habis. Kereta tu memang macam tu, dia akan berbunyi kalau kita bawa kita bawa kunci keluar kan, kita tu akan berbunyi. Apa pun tak pasti kenapa. Itu mungkin dia punya ciri-ciri keselamatan lah. Okay, so kita dah nak pergi. Kita akan sambung sekejap lagi. Kita akan tengok apa yang kita nak pergi. Okay, dia duduk depan. Dia tengah make up dengan dia punya blusher. Atia, tengoklah sini. Yeay. Mana blushernya? Blusher sakit sebab. Oh ya ke? Tadi Atia bawa apa? Biskit. Dia akan sentiasa tidur. Bila kita masuk dalam kereta, dia takkan terjaga ya. Haifa nak share pengalaman Haifa bersalin emergency Caesar. Tapi nanti Haifa akan buat video lah. Mungkin Haifa akan share kejap lagi sambil tunggu tu kan. So kita dah nak pergi beli makanan. Beli susu baby. Dan juga kita nak beli apa lagi tadi? Makanan. Kalau nak beli lah, kalau ada. Okay, so jom. Let's go. Meeting cantik. So nanti Haifa akan share pengalaman Haifa bersalin secara emergency Caesar. Okay, macam mana Haifa boleh Caesar sedangkan masa anak first Haifa normal. Dan memang seterusnya pun memanglah kita jangka macam normal kan. Tapi ada something yang berlaku yang menyebabkan kita kena emergency Caesar. Okay, so yang tu Haifa akan share di video, maybe video hari ni atau video seterusnya, kita tak tahu lagi. Kalau sempat Haifa share hari ni lah. Jadi strike, macam strike. Dia berat ikan yang strike. Okay, so sekarang kita dah dekat Pekan Changlong. Siapa-siapa yang tengok kan banjir hari tu kat sini lah tempat dia. Lepas tu siapa yang dapat UUM pun mesti akan selalu datang kat sini. Sebab simat depan tu je sajalah singgah area Changlong hari ni. Selalu kita pergi dekat Jitra. Yeah. Baby nak minum susu lagi. Dia dah bangun tidur dah. Nak susu lah. Kat sini macam, tapi memang hari Sabtu lah. Pasal malam I ingat. Sini pasal malam dia memang hari Sabtu. I memang ingat. Tapi tak adalah banyak sangat pun hari ni. Tak ramai orang Ya. Ke memang ada bazar ni everyday? Bukan. Tak ada. Ni macam bazar je. Dia petang-petang macam tapak penjaja macam tu. Aunty comel. Okay. Burger rusa tau kat sini. Burger rusa. Lepas tu ada nasi lemak, ada ayam goreng, RM1 je. Tengok. Sebab tu lah Haifa suka duduk kat Kedah. Sebab Kedah makanan dia murah-murah. Makanan dia murah, lepas tu tak jam.
Wah, shawarma RM7. Menarik. Pun ada nasi kandar Yasmin. Tapi Haifah tak suka nasi kandar Yasmin. Chef Bistro tu okey lah. Ni farmasi yang kita nak pergi. Georgetown. Tapi tak ada kosong Jangan. Tak lagi orang nak keluar macam mana? So sekarang kita dah berhenti. Kita nak sambung lah cerita kita. Okay, so masa Haifah 18 hari bulan tu, sebenarnya 2 hari sebelum tu Haifah ada rasa macam contraction. Tapi bukanlah contraction. Haifah rasa macam sakit perut nak berak. Haifah berak-berak lah. 2 hari sebelum Haifah bersalin tu Haifah berak-berak. Tapi taklah yang bukan cerik-berik tau. Dia macam selalunya Haifah akan berak dalam 3 hari, selang 3 hari macam tu lah. Selalunya Haifah berak. Tapi masa 2 hari sebelum bersalin tu, kiranya hari-hari Haifah berak. Tapi masa tu tak rasa apa-apa lah. Mungkin Haifah rasa sebab makan sayur banyak macam tu kan. Lepas tu so Haifah macam okey je, tak ada masalah. Sebab memang tak ada apa-apa masalah. And nak dijadikan cerita, Haifah kan ada GDM. So seminggu sebelum Haifah bersalin tu, hari-hari Haifah kena pergi KK untuk check up dengan nurse. Sebabnya Haifah punya berat naik mendadak. Maksudnya berat Haifah naik mendadak dalam 1 kilo lebih macam tu lah. Sepatutnya dalam sebulan tu sepatutnya dalam 2 minggu tu tak boleh lebih berapa kilo, Haifah tak ingat. Tapi masa 2 minggu tu Haifah dah lebih berat yang sepatutnya. Sebab Haifah kan GDM. Kalau siapa-siapa yang GDM, kalau KK Haifah lah, kalau KK dekat sini, dia kena check setiap 2 minggu. Kiranya sebulan tu 2 kali lah kena pergi check up. Okay, so disebabkan tu nurse bagi kena check BP tu hari-hari tau. Setiap pagi Haifah kena pergi KK. Seminggu sebelum bersalin tu. So pada 18 hari bulan tu macam biasalah, pagi tu dah check up. Pagi tu Haifah tak sure hari tu hari cuti ke apa. Tapi pagi tu biasanya kalau memang pergi check up lah pagi-pagi. Okay, so pada 18 hari bulan tu, pagi macam biasa Haifah buat pagi tu. Okay, pergi makan nasi lemak. Lepas tu kan yang macam Haifah teringat lah, sebab pergi makan nasi lemak tu dekat area Changlun, ada pakcik tu dia bagi duit kat Atia. Macam tiba-tiba tau dia bagi duit. Sebab memang selalunya orang akan bagi duit kat Atia kalau nampak budak-budak kan. Tapi ni macam ada something. Mungkin pakcik tu dah tahu kot Haifah akan bersalin hari tu. Pakcik yang meniaga nasi lemak tu lah dia bagi duit. Sebab kita orang makan situ, tiba-tiba dia bagi duit. Sebelum ni pun ada je orang bagi duit, tapi hari tu dia macam lain sikit lah dia punya vibe masa dia bagi duit tu. Haifah pun tak tahulah kenapa. Haifah anggap macam maybe dia nak bersedekah kan. Sebab hari tu hari Jumaat ke hari Sabtu, Haifah tak ingat. Sedekah lah, kita anggap dia nak bersedekah je lah. Okay, lepas tu tengah hari tu Haifah masak. Haifah makan pukul berapa makan lambat jugalah. Maybe dalam pukul 2 macam tu. Selalu pukul 12 Haifah dah makan. Okay, Haifah masak ikan tenggiri masak asam. Haifah makan bertambah-tambah tau. Haifah makan ikan tenggiri masak asam tu memang bertambah-tambah Haifah makan. Lepas tu makan jajan, snacking kan. Lepas tu apa lagi? Haifah makan jambu batu. Okay, tapi masa dalam pukul 4 macam tu, masa tu Haifah dah start rasa, bukan pukul 4, dalam pukul 5 kot. No. Dalam pukul 3. Dalam pukul 3 suku petang macam tu, Haifah dah start rasa macam perut tu macam kita macam sakit nak berak. Okay, so Haifah macam Haifah akan selalunya Haifah memang install ada satu apps ni, nama dia contraction tracker, contraction tracking timer. Okay, Haifah install dekat Haifah punya phone. Sebab masa tu Haifah dah rasa selang 30 minit Haifah dah rasa macam ada something lah, macam contraction lah. Tapi dia yang memang tak sakit. Okay, Haifah bagi rate dia 0/10. Sebab tak sakit langsung, dia macam nak berak je. Okay, lepas tu sebabkan rasa nak berak je, tapi tak berak pun, so Haifah tahu okay, ni mungkin dah ni lah. Haifah bagi tahu kat suami dengan anak Haifah. Haifah cakap mungkin kita dah nak mungkin ibu dah nak bersalin hari ni. So standby je lah semua. Haifah cakap standby je lah, siap-siap semua. Sebab beg memang Haifah dah ready dah. Memang letak dalam kereta siap-siap dengan buku pink semua dalam kereta.
kat bonet belakang, memang tak keluar buku pin dengan apa bag tu. So memang kat belakang dalam kereta. Lepas tu Haifah beritahu suami, siap-siap lah mandi semua. Mungkin kita nak pergi Aman Central dulu, Haifah cakap, sebab Haifah nak makan dulu sebelum pergi hospital. Hospital Sultanah Bahyah. Haifah nak bersalin kat situ. Lepas tu yang nak bersalin ni pun sebenarnya ada 2 hospital yang Haifah macam terfikir, sama ada Sultanah Bahyah ataupun Kanga. Tapi masa Haifah last check up dengan doktor tu macam dia bukanlah suggest hospital Bahyah, tapi dia macam cakap kalau boleh pergilah hospital yang banyak doktor pakar. Dia cakap macam tu. Macam dia nak cakap yang Bahyah tu banyak pakar. Kanga pun ada pakar juga, tapi Bahyah tu lagi banyak. Sebab Bahyah tu Haifah rasa lagi besar kot. And then Haifah pun macam Haifah pun macam sebab Haifah sebenarnya nak pergi Kanga. Sebab Haifah fikir macam kat Perlis kan tak ramai orang kan. Perlis kan tak ramai orang. Perlis ada 8 orang je. Okay, Perlis kan 8 orang je. So Haifah macam nak tenang-tenang je lah bersalin dekat Perlis. Lepas tu bila doktor tu cakap macam tu, Haifah fikir balik. And Haifah siap istikharah ya. And Haifah kata so Haifah macam hati Haifah kuat mengatakan kita pergi Bahyah. Sebab lagipun Bahyah tu kita tahu jalan. Kalau nak pergi Perlis tu kita tak biasa nak pergi ke hospital Kanga tu. Lagipun apa-apa nanti senang ke Alostar kan. Kalau Alostar tu kita selalu pergi macam tu lah. So kita pergilah Bahyah. So nak dijadikan cerita, dah contraction kan, dah rasa kan. Lepas tu contraction tu dia makin kerap tau. Masa macam selang sejam tu, tadi kan 30 minit, lepas tu dah pukul 4 macam tu dia makin kerap. Macam selang 10 minit macam dia konsisten tau. Kalau contraction yang tipu dia tak konsisten. Tapi kalau memang betul-betul contraction, dia sangat konsisten. Macam selang 10 minit tu dia dah start. Lepas tu Haifah macam pelik sikit lah. Sebab masa Haifah bersalinkan masa Haifah mengandungkan Atia, masa anak sulung, Haifah punya kesakitan contraction tu dia tak rasa cepat macam tu tau. Maksudnya contraction tu lambat. Maksudnya macam tengah makan, masa Atia dulu tengah makan, selang 30 minit dia sakit. Lepas tu selang 30 minit sakit. Sampai pukul 12 tu barulah dia selang 10 minit macam tu lah. Kalau pukul 12, daripada pukul 8 malam nak ke pukul 12 macam tu lah. Masa Atia dululah. Yang masa anak yang kali ni, tadi pukul 3 kan, pukul 4 tu dah selang 5 minit dah. Tapi masa tu Haifah dah mandi dah semua, dah kira dah ready lah. Tinggal nak keluar pada rumah je. Lepas tu Haifah sempat lagi makan jambu batu banyak-banyak. Haifah suka jambu batu masa mengandungkan baby ni. Haifah hari-hari makan jambu batu, banyak gila. Hari yang nak bersalin tu Haifah makan pukul 4 tu lah. Lagi kerak contraction, lagi banyak Haifah makan. Lepas tu lepas makan tu Haifah siap boleh baring, scroll TikTok, baring kan. Santai, tiba-tiba macam masa tu jam dah pukul 6 macam tu, tiba-tiba bunyi pop macam tu. Bunyi yang macam meletup tu. Sebelum ni pun macam masa Atia pun memang meletup lah bunyi dia, tapi dia tak sakit sangat. Yang ni dia meletup, lepas tu dia rasa macam ada sengatan sikit lah. So tapi dia tak sakit tau. Contraction yang selang 5 minit tu tak sakit. Dia macam Haifah kalau rate Haifah bagi dia 0/10 sebab memang tak sakit. Dia rasa macam nak berak. Berak biasa, berak kan, berak batu tu lagi sakit. Macam tu, ni memang tak sakit. So Haifah dah ready pakai pampers. Sebab nurse cakap kalau kita nak pergi hospital, ready je pampers kalau dah pecah ketuban. Tapi masa tu Haifah tak tahulah Haifah nak pecah ketuban. Cumanya Haifah macam kalau berdasarkan previous punya pregnancy, memang Haifah akan pecah ketuban dengan blood, ada macam darah sikit, spotting kan. Tapi yang kali ni dia pecah ketuban. Macam Atia dulu dia keluar darah dulu, lepas baru pecah ketuban. And air ketuban jernih. Tapi kali ni bila Haifah pergi nak pergi toilet kan, sebab dah banyak sangat, Haifah nak check betul air ketuban yang pecah. Sebab Haifah pakai pad kan, pakai pampers tu. Tengok memang air ketuban, tapi air ketuban tu colour hijau. So Haifah macam dah kelang kabut and panik sikit lah masa tu. Haifah cakap kat suami macam, Daddy
Sini kejap. Macam tu. Daddy sini jap. Air ketuban kali hijau ni Daddy. Kita dah kena pergi hospital ni. Cakap macam tu. Lepas tu Haifah cakap kat suami tolong ambilkan pad baru, pampers baru. Nak pakai yang baru punya. Yang ni Haifah biar je lah dalam toilet cakap macam tu. Memang kelam kabut lah. Masa tu Atia pun dah macam Daddy macam tu. Lepas tu betul cakap kat Atia, okay Atia relax Atia, jangan panik. Pasal Atia pun dia speaking lah. Dia duduk tengok kartun yang daycare tu. Dia pun macam okay, no panic, okay, no panic. Dia macam dia pula yang tenangkan Haifah time tu. Sekejap banyak distraction lah. Ada orang lalang. Mata Haifah kalau orang lalang Haifah akan tengok macam tu. Okay, lepas tu kan apa tadi kat mana tadi? Dah lupa dah. Okay, so macam no panic Atia macam tu. Okay, don't panic. Okay, Haifah pun macam okay, tarik nafas, relax. Haifah macam okay, sekarang ni dah kali hijau. Haifah risau baby dah makan tai. Sebab itu tandanya baby dah berak dalam perut ya. Dalam rahim kita baby dah berak. So color dia dah lah hijau yang macam hijau jambu batu tadi tu. So Haifah macam in denial lah time tu. Haifah macam takkanlah air ketuban ni warna hijau kan. Sebab selalu jernih. Haifah tak ada masalah. Haifah just ada GDM je macam tu. Lepas tu Haifah in denial lah. Haifah cakap tentang itu ni jambu batu yang makan tadi. Haifah macam tu. Tapi mana ada makanan masuk dalam rahim. So kalau dah hijau tu maksudnya memang dah berak lah. Ini Mak Aisyah dapat apa? Okay, so Atia dapat ni. Dia pergi siumat tadi. Dapat ni siumat kat depan tu. Baby tengoklah. So air ketuban Haifah dah colour hijau. So bila dah hijau Haifah cakap lah kat suami, kita kena pergi terus ni pergi hospital. Masa tu Haifah dah macam sedih tau. Sebab masa tu dalam fikiran Haifah macam kisahnya takut jadi apa-apa kat baby. Sebab orang cakap kalau dah berak baby boleh lemas tau. So Haifah ingat baby dah lemas lah dalam perut time tu. Sebab dah memang hijau yang pekat tu. Okay, Nak lagi? so Haifah pun pergilah dengan suami. Terus gerak lalu kat highway pergi kat hospital Sultan Nabaya. Sampai kat depan kecemasan tu. Hari tu macam biasalah hospital Sultan Nabaya ni, kalau siapa-siapa yang duduk kat Rustar, kat Kedah tu, korang tahu kan, hospital tu mana-mana hospital pun susah parking kan. So parking dia tak ada time tu. Masa tu dah sampai dekat hospital, perjalanan dalam 40 minit. So dalam pukul 5.45 dah sampai dekat depan hospital. Tak, 40 minit. I ada tracking tu. Yang I pakai apps tu, dia tracking tau berapa minit perjalanan. Sebab awak nak daftar ke? Sebab I tengok kat tu 30 minit. No, sampai dah sampai. Okay, lepas tu kan Haifah macam okay dah sampai ni. And then nak sikit. Okay, makan jap. Iklan hotdog. Okay, kita akan sambung esok. So Haifah berhenti dekat yang Haifah dalam kereta dengan suami nak gerak ke hospital Sultan Nabaya. Okay, so jangan lupa like, komen dan subscribe untuk video seterusnya sambungan Haifah kena emergency Caesar tu.